Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Intan Nur Syahira binti Adnan. Nama saya Muhammad Hakim Syafiq bin Sabariman. Saya Muhammad Azwan Syahbi bin Zakaria. Saya Nur Sabrina binti Muhammad Sabrin. Saya akan membentangkan Kajian yang bertajuk LGBT dan Transgender memberikan pengaruh yang buruk kepada kemaslahatan hidup sosial manusia dan juga sifat beragama manusia. Let's go! LGBT ialah singkatan kepada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Isu ini semakin mendapat perhatian masyarakat kerana melibatkan aspek sosial, agama dan budaya. Di Malaysia, isu ini masih menjadi perdebatan walaupun sesetengah negara telah menerima golongan LGBT. Sebagai contoh, di negara barat. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti faktor berlakunya LGBT, kesannya terhadap individu dan masyarakat serta pandangan Islam dan psikologi barat terhadap isu ini. Nama saya Muhammad Hakim Syafiq bin Sabariman. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan sorotan kajian iaitu dalam bab 2.0. Sorotan kajian merupakan ringkasan dan analisis terhadap kajian-kajian lepas. Beralih kepada 2.1 iaitu kajian lepas berkenaan LGBT. Dari perspektif yang meluas, perilaku LGBT yang dianggap songsang dan tidak mengikut fitrah kehidupan. Bagi perspektif Malaysia pula, awalnya tidak dipandang serius tetapi sebab peredaran zaman, ramai yang mula menjurus dalam LGBT ini. Jadi pihak kerajaan menitik beratkan hal ini agar tak lebih berleluasa di masa akan datang. Namun hubungan seksual yang songsang ini digolong sebagai mempunyai kepribadian yang berbeza. Perspektif Islam pula, agama Islam melarang hubungan seksual yang dianggap tidak sah. Namun, Islam tidak mengutuk hubungan intim di luar norma kerana menganggap sebahagian daripada rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi 2.2 pula, teori berkaitan dengan isu. Bagi perspektif Islam, sangat sensitif terhadap LGBTQ kerana dianggap berlawanan dengan syariat agama dan nama budaya. Bagi perspektif barat pula, setengah negara barat berpendapat bahawa perbuatan suka sama sejenis salah dari segi undang-undang. Namun, pihak PBB telah mengemukakan LGBTQ ini bertindak mengikut hak asasi manusia. Menurut tokoh ilmiah barat iaitu Lawrence Kohlberg, moral mula berkembang melalui beberapa tahap, iaitu bermula daripada tahap kepatuhan luaran sehingga mencapai tahap prinsip moral. Seterusnya, sebahagian masyarakat berada pada tahap konvensional yang menekankan yang berpandukan pada tradisi, manakala sebahagian lain pula bergerak ke arah prinsip moral universal. SAS 2.22 menerangkan pilihan rasional. Individu cenderung membuat pilihan berdasarkan keuntungan dengan membuat pilihan yang betul ataupun salah. Jadi, pelbagai alternatif bagi menunjukkan cabang pilihan mereka. Beralih kepada psikologi barat iaitu menurut Behazer pada tahun 2012 berpendapat bagaimana individu boleh menjadi homoseksual. Beliau berpendapat bahawa proses pembelajaran mampu mempengaruhi tingkah laku individu tersebut dan faktor persekitaran mereka juga. Jadi, sekian daripada saya. Saya serahkan kepada Hazwan untuk menerangkan berkenaan 3.0. Gangguan seksual pada zaman persekolahan merupakan antara faktor yang mempengaruhi pelibatan seseorang dalam komuniti LGBTQ. Ramai yang terlibat dalam kacah LGBTQ ketika berada di alam persekolahan, terutamanya di sekolah berasrama. Pelajar di asrama sering terpisah dari kasih sayang keluarga dan bergantung kepada pelajar senior sebagai abang atau kakak angkat untuk mengatasi kerinduan mereka terhadap keluarga mereka. Budaya puncakan jantinan semakin tersebar melalui media sosial. Dan sebagai contohnya, pada September 2022, Akhbar Sinar melaporkan kewujudan 11 aplikasi janji temu yang memfokuskan kepada hubungan sejenis. Jika tidak dikenalikan dengan betul, penggunaan teknologi tanpa sebadai ini membolehkan menjejaskan pemikiran dan tingkah laku individu.
Selain itu, faktor lain ialah anak lelaki yang lembut dan feminin seringkali kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dan ahli keluarga. Ibu bapa mungkin tidak mengambil tindakan tegas untuk menanamkan sifat kelakian dalam diri anak mereka. Situasi menjadi lebih teruk apabila anak lelaki itu dibuli dan diejek oleh ahli keluarga atau orang sekeliling dengan gelaran atau panggilan seperti lembut atau sotong. Kesimpulannya, keadaan ini bukan sahaja menghalang mereka daripada berkembang psikologi mereka, tapi ia juga boleh meningkatkan kecenderungan LGBTQ yang sudah sedia wujud dalam diri mereka. Itu sahaja faktor LGBT daripada saya, Muhammad Azwan Syahmi bin Zakaria. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan LGBT kepada individu dan agama. Pertama, kesan kepada individu. Individu yang terlibat dalam LGBT sering berhadapan dengan stigma dan pandangan negatif daripada masyarakat. Selain itu, mereka juga berisiko mendapat penyakit berjangkit seperti HIV, AIDS, hepatitis, sifilis, gonorea dan HPV jika mengamalkan hubungan seks yang berisiko. Kecaman masyarakat juga boleh menyebabkan tekanan emosi, hilang keyakinan diri dan memilih untuk mengasihkan diri. Seterusnya, kesan kepada agama. Dari perspektif Islam, amalan LGBT dianggap bertentangan dengan hukum syarak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain itu, normalisasi budaya ini dibimbangi boleh mengelirukan masyarakat tentang ajaran Islam serta memberi kesan kepada pegangan agama generasi akan datang. Kesimpulannya, isu LGBT memberi kesan kepada individu dari aspek sosial, kesihatan dan emosi. Dari perspektif Islam pula, ia dilihat sebagai bertentangan dengan ajaran agama dan dikhawatiri memberi kesan nilai masyarakat. Sekian. Terima kasih. Dari segi negara, isu LGBT boleh menimbulkan perbezaan pendapat dari ketegangan dalam masyarakat. Manakala dari segi masyarakat, ia membolehkan mempengaruhi golongan muda serta memberi kesan kepada institusi keluarga dan keharmonian sosial. Saya akan menerangkan tentang 5.0 iaitu LGBT dalam perspektif Islam dan psikologi barat. Menurut perspektif Islam, dari sudut Islam, LGBT ini tidak diterima dan dibantras keras-kerasnya. Hal ini dikatakan demikian kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka dengan perbuatan ini. Oleh itu, Islam telah melakukan pendekatan untuk menangani isu ini. Islam memandang perbuatan LGBT ini merupakan suatu perkara yang keji dan perlu dibantras keras-kerasnya. Namun begitu, pendekatan terhadap individu yang terlibat mestilah berpaksikan dakwah. Sebagai contoh, Ustaz ABU merupakan seorang pendakwah yang menyantungi golongan ini. Dalam Islam, menurut beliau, dalam Islam setiap Muslim digalakkan untuk sentiasa berdakwah. Ustaz ABU menyatakan Islam tidak menjadikan manusia itu putus asa, sebaliknya memberikan harapan untuk kembali ke pangkal jalan. Golongan ini masih sama seperti pendosa lain, iaitu pintu untuk bertaubat sentiasa terbuka. Seterusnya kita pergi kepada 5.2 iaitu perspektif psikologi barat. 5.2.1 yang menjelaskan tentang undang-undang LGBT di barat. Di kebanyakan negara barat kini, isu ini telah berkembang daripada penolakan sekeras-kerasnya kepada penerimaan seluas-luasnya. Misalnya, di Amerika Syarikat telah mengiktiraf perkahwinan sama jenis pada tahun 2014, manakala undang-undang anti-diskriminasi yang melindungi individu yang terlibat dalam isu LGBT telah diperkenalkan. Hal ini telah membuktikan bahawa hak LGBT telah wujud secara rasmi dalam sistem perundangan barat. Selain itu, bagi golongan yang merubah jantina atau lebih dikenali sebagai transgender, akta ini juga membolehkan golongan ini mendapat sijil pengiktirafan jantina. Undang-undang ini dikuatkuasakan pada 4 April 2005. Seterusnya kita beralih kepada dapatan hasil kajian. Dapatan ini menggunakan 2 jenis kaedah iaitu temubual dan seborang soal selidik. Kumpulan kami telah menemubual seorang pensyarah daripada Fakulti Akademi Pengajian Bahasa UiTM Shah Alam iaitu Cik Amirah binti Ahmad. Cik Amirah berpendapat bahawa LGBT ini bertentangan dengan norma agama dan budaya. Menurut beliau lagi, perkembangan LGBT dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan agama, pengaruh barat dan persekitaran sosial. Beliau juga menekankan kepentingan bimbingan serta sokongan masyarakat terhadap golongan tersebut. Jadi saya sambung semula daripada
daripada saudari Sabrina, iaitu 7.0 hasil dapatan kajian. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 100% responden memahami istilah LGBT, menandakan kesedaran terhadap isu ini adalah tinggi. Dari segi penerimaan masyarakat, 60% responden tidak pasti sama ada LGBT semakin diterima Malaysia, manakala 20% bersetuju dan 20% tidak bersetuju. Selain itu, 60% responden berpendapat faktor kurang didikan agama merupakan punca utama yang mempengaruhi isu LGBT. Bagi 20% masing-masing berpendapat faktor tersebut berpunca daripada individu itu sendiri. Bagi tanggungjawab menangani isu ini, 40% responden memilih pihak berkuasa agama sebagai pihak utama, manakala 20% memilih keluarga, 20% memilih badan kerajaan dan 20% berpendapat semua pihak perlu bekerjasama. Akhir sekali, 100% responden menyatakan mereka tidak menyokong LGBT, menunjukkan pendirian yang jelas dalam kalangan semua responden yang terlibat dalam kajian ini. 7.0 pula menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, gejala LGBT semakin berleluasa dalam kalangan generasi muda, menyebabkan sesetengah generasi muda mudah terpengaruh dengan gejala LGBT. Hal ini semakin membimbangkan kerana jika generasi muda yang seharusnya memimpin negara terjebak dalam LGBT ini, bukan sahaja memberi kesan besar terhadap negara, namun juga memberi kesan mendalam terhadap agama, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.